kami yang sembah patung ni, nanti kami akan balas. Tak ada beza kamu sembah kotak hitam, sembah bata, sembah dinding. Nampak? Sebab tu bila mana Allah Ta'ala lama dah tegur kita, lakum dinukum waliyadin. Bila mana dia hina agama kita, bukan kita hina balik sembahan dia, tapi kita bagi pencerahan kepada dia. Kita tak pernah redha dengan apa yang dia buat, tapi bukan dengan makna kita menyembah sembahan dia. Nak mengelak apa? Nak mengelak dia terus menerus mencela apa yang kita sembah. Kita pergi kutuk Tuhan dia, esok tak putih-putih dia kutuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Sebab itulah bila mana satu orang dia nak ke depan pula, ke depan dia dengan ilmu, bukan dengan hamasah, bukan dengan semangat semata-mata, supaya dia tahu apa benda dia boleh sebut, apa benda dia tak boleh sebut. Sekalipun dia sentuh apa benda yang paling sensitif pada agama kita, kita tak mau benda tu berlarutan panjang. Kita tegur, ini sempadan yang kamu boleh langgar, ini sempadan yang kamu tak boleh langgar. Dulu kita tak pelik, yang hina agama kita agama lain, tapi hari ni yang hina agama kita orang yang di dalam agama ni juga. Ini masalah. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab semua duk hina agama Islam. Kita tak pelik pasal mereka tak peluk pun agama Islam. Tapi hari ni boleh satu orang lelaki angkat kamera, kata mana azab Allah, mana? Kalau kata Allah tu berkuasa. Oh, lepas tu tanya pula, ni aku sebut Allah Ta'ala dengan Rasul ni sama macam binatang mughallazah tu, ba alif bayar tu. Tak ada pula azab, tak ada pula itu, tak ada pula ini. Nampak? Hinaan tadi, cacian tadi datang daripada orang yang IC-nya tulis apa? Islam. Adakah benda ni kita nak redha? Ketika mana satu orang yang bukan Islam hina agama kita, kita marah. Tapi sepatutnya orang yang memeluk agama Islam, dia hina agama Islam, itu terlebih-lebih lagi kita kena marah. Sebab bukan kamu tak tahu hukum, bukan kamu tak reti ilmu, kamu tahu, tapi sengaja cabar. Allahu Akbar. Ada orang macam ni, pelik semua. Telefon pejabat mufti, dia kata, ustaz, saya ni sekian. Kalau kata saya terdetiklah satu hari supaya Allah Ta'ala cabar saya, hukum dia apa? Macam mana satu orang boleh terdetik nak tengok gitu? Apa hukum terdetik di fikiran saya? Kalau sekian buktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ambil contoh kisah Nabi Musa alaihi salam minta nak tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi Musa minta nak tengok zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala kata, kamu tengok apa Allah Ta'ala kata, lantarani, kamu sekali-kali takkan mampu nak tengok aku. Tak apa, Allah Ta'ala kata tengok dekat gunung sebelah. Kalau dia boleh kekal di tempat dia, boleh dia tengok. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak didik Nabi Musa AS. Boleh tak Nabi Musa nak tengok zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak boleh. Baru tajalli, baru satu lapisan depan, belum zat Allah lagi, dah hancur berkecai dah, meletup dah gunung ganang tadi. Menyesal Nabi Musa, bertaubat Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba ada orang ini dengan senang lenang je dia ingat Tuhan ni pok makan dia. Dia ingat Allah ni apa ni dalam hidup dia. Masa terdetik, masa perik, masa susah baru cari, masa senang ketika mana dia rasa macam tak perlu, kan orang hina Tuhan dia, orang hina Nabi dia rasa macam tak ada apa-apa. Ini realiti berlaku masyarakat kita yang tengah parah sekarang ni. Tu yang saya risau tu. Masa tu saya jadi cikgu 2021. Macam mana boleh keluar daripada mulut seorang ustaz tu antara dia dengan Tuhan? Kita pendidik, anak murid dengar ni apa kita sebut ni, tu antara dia dengan Tuhan lah. Biarlah, ajar anak murid, ajar zuriat keturunan. Paling tidak kalau tak boleh nak bela, jangan diam, jangan redha ketika agama kita dipijak, dihina oleh orang lain. Kalaulah daripada orang luar kita bisik, sepatutnya daripada orang kita pun terlebih lagi kita kena bisik benda ni. Baik. Kemudian ada juga suara-suara sumbang yang kata, sagi kalau kita pergi buat benda baik, kita pergi cegah benda hak tak elok. Sagi orang kata kita riak, baik kita tinggal lah, nanti ada lah orang lain buat. Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang lain, pengarang yang sama juga, tapi dalam kitabnya yang lain sebut apa? Sama macam isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Satu orang yang meninggalkan amalan soleh kerana takut orang kata dia riak, akhirnya dia tinggal perbuatan tadi, itulah riak yang nyata. Satu orang dia nak semayang sunat, dia kata, lagi kalau semayang sunat ni orang kata nak tunjuk baik ni, tak payah semayang lah. Satu orang dia nak masuk dalam tabung, dia kata ni ada orang nampak ni, tak apalah, tak payah masuk lah hari ni. Dia nak masuk dah tadi,
Tapi dia takut, dia kata lagi kalau orang nampak, orang kata dia riak, dia tak jadi buat. Satu orang dia berhenti buat satu amal soleh disebabkan dia takut orang panggil dia riak. Itulah riak yang nyata, kata Imam Al-Ghazali dan kata Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad rahimahumullah. Sebab apa? Sebab dia masih memikirkan orang. Sepatutnya bila kita ajak orang buat benda baik, hakikatnya itu suruhan daripada Allah dan itu teguran daripada Allah kepada fulan ibn fulan ataupun fulanah binti fulan, tapi daripada lisan bibir mulut kita, bukan sebab kita paling baik pun. Tapi bila kita menghentikan buat benda baik, kita biarkan ada orang buat kejahatan, kita tak mau nak ke depan hanya dengan alasan kita tak mau tunjuk baik, takut orang kata kita riak, itulah riak yang nyata. Ini kita kena hati-hati ni. Baik. Kemudian seterusnya kata pengarang rahimahullah, dilarang mencari-cari kemungkaran yang tersembunyi. Ya, kemungkaran mesti dicegah, tapi bukan kita pergi cari dan kita pergi jajah. Yang jadi masalah orang kita hari ni, dia pergi cari, dia tahu, dia jajah. Dia cari, dia tahu, dia jajah. Ini masalah. Baik. Ketahuilah, kata pengarang, bahawa seseorang tidak diwajibkan mencari-cari kemungkaran yang tersembunyi sehingga dia dapat mengingkarinya apabila nampak nyata. Masa bila wajib cegah? Masa zahir depan mata wajib cegah. Masa hiasi, khabar angin, dengar-dengar cerita, rasa-rasa, kalau tak silap, masa tu wajib tak? Tak wajib lagi. Tapi bila jelas berlaku kemungkaran depan mata, masa itulah kena tegak. Masa itulah kena cegah. Yang ada kuasa dengan tangan yang cegah, cegah dengan tangan. Tak mampu dengan lisan, cegah dengan lisan. Tak mampu juga, paling tidak jangan ada redha di hati. Nampak tak? Bukan kita pergi cari. Oh, setiap orang yang jahat mesti ada baiknya, setiap orang yang baik mesti ada jahatnya. Jom kita pergi cari salah tu imam. Sudah. Jom kita pergi cari salah Tok Bilal, jom kita pergi cari salah pengurusi, jom kita pergi cari salah bendahari, jom kita, bukan gitu maksud dia. Kalau kata kesilapan tadi berlaku depan mata, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum benda yang zahir depan mata, Allah Ta'ala saja yang tahu apa yang tersembunyi di sebaliknya. Zahir dah salah depan mata, maka ketika itu kita hukum. Adapun benda di hati, kita tak tahu, bukan kerja makhluk nak tahu benda di hati. Baru tengok orang pegang tabung sikit, kita kata ni sekali nak kopok dah ni rekod siap. Nampak tak? Sebab tu mari teguran daripada Allah sebagaimana firman Allah, wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kerana apa? Demikian itu dilarang. Dilarang di sini hukumnya apa? Adakah semata-mata berdosa? Tajassasu di sini mencari-cari kesalahan orang lain, hukumnya bukan semata-mata dosa, tetapi dosa besar. Pi cari kesalahan orang lain, melainkan dah zahir depan mata, ketika itu barulah mari kewajipan untuk kita cegah. Baik. Ketika mana Allah Ta'ala firman wala tajassasu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebutkan maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dengan makna apa? Allah Ta'ala melarang kamu daripada sangka buruk dulu terhadap makhluk Allah sehinggalah zahir, jelas dan nyata kesalahannya. Belum apa-apa lagi sangka buruk dulu. Dengar cerita, oranglah sampaikan, kalau tak silap, perasan-perasan, macam pernah duk dengar, dia ni dulu, mula. Tak pasti lagi, pun pergi sampai dah. Tak pasti lagi, pergi share dah. Tak pasti lagi, tekan forward dah. Ini masalah kita. Kita tak sedar, walaupun kita tak mencari-cari, sebenarnya kita membantu orang lain. Mungkin orang lain sedang mencari salah orang. Yang ni kita kena hati-hati. Al-Imam Ibn Kathir ketika mana mentafsirkan ayat ini, selain daripada menunjukkan bahawa Allah Ta'ala melarang kita daripada sangka buruk, Allah Ta'ala juga melarang kita daripada suka-suka nak tuduh orang sebarangan, dan juga Allah Ta'ala larang kita daripada khianat orang. Sebab mencari-cari kesalahan yang tidak terzahir ini adalah khianat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada khilaf disepakati hukumnya haram dan berdosa besar. Hukumnya haram dan berdosa besar. Baik, habis itu masa bila boleh cerita salah orang ni?
Kalau tak boleh nak sebut, takut jadi mengumpat dan sebagainya, masa bila boleh? Allah Ta'ala tegur kita, wala tajassasu, jangan cari kesalahan orang lain. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi ada buat satu kitab, nama kitab tu Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi kata apa? Kalaulah dengan tujuan nak cari penyelesaian terhadap sesuatu kezaliman, maka menyebut-nyebut kejahatan orang itu hukumnya harus. Tapi syarat dia lah. Syarat dia apa? Kita nak menghentikan kezaliman tadi. Tak kira lah kita cerita kepada ulil amri ke, orang lebih atas, lebih berkuasa pada kita ke, orang yang ada kuasa paling tidak tak tegur dengan dengan kuasa dengan tangan pun, dia boleh tegur dengan lisan, bibir, mulut dia. Ketika itu nak menyebut-nyebut kesalahan yang pernah dibuat, hukumnya harus. Kalau nanti buka kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi sekurang-kurangnya ada 6 sebab Imam Nawawi tulis kenapa dan bila boleh sebut kejahatan orang lain. Dia tak termasuk dalam kalangan mencari-cari. Contoh, dalam sebuah hadis, ketika mana, ni hadis sahih Bukhari, ketika mana mari satu orang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hindun Ummu Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ni selepas mana keislaman. Hindun pun dah masuk Islam, suami dia Abu Sufyan pun dah masuk Islam, anak dia pun Muawiyah pun masuk Islam. Ketika mana Hindun radhiyallahu anha pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suami saya ni bakhil, Abu Sufyan ni dengan saya kedekut, jadi boleh tak boleh saya sebagai ibu, sebagai isteri, curi-curi pergi ambil harta suami saya, boleh tak boleh? Dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adakah itu termasuk dalam kalangan mencari-cari? Adakah itu juga termasuk dalam kalangan menyebarkan keaiban daripada keluarga sendiri? Kalau dengan tujuan, Imam Nawawi kata apa tadi? Kalau dengan tujuan nak menyelesaikan kezaliman, hukumnya harus. Sekarang ni suami dia kedekut dengan dia, suami dia bakhil dengan dia, dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya senyap-senyap ambil daripada harta suami saya yang dia tak bagi pada saya? Nabi kata apa kepada dia dalam hadis sahih Bukhari? Qala sallallahu alaihi wasallam, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Nabi kata, ambillah sekira-kira cukup untuk kamu dan juga wa banuki, dan anak-anak kamu, ma yakfiki bil ma'ruf, sekira-kira keperluan kamu, tapi ambil dengan cara yang baik. Nabi kata, tetap tak dibenarkan juga ambil curi-curi. Tu maksud Nabi. Walaupun dia tanya elok dah, dia cerita dah apa hak laki dia buat tak kena dengan dia. Laki saya ni kedekut baik, laki saya ni sekian-sekian, boleh tak boleh saya sebagai isteri curi-curi ambil? Maksud kalam Nabi sebenarnya masih boleh ke tak boleh? Tetap tak boleh. Nabi kata, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Ambil olehmu cukup untuk keperluan kamu dan untuk anak kamu, sekira-kira cukup yang memadai untuk keperluan kamu, tapi dengan bil ma'ruf, dengan jalan yang baik. Adakah ni dikira seorang isteri menjaja-jaja, mencanang-canang keburukan suami? Adakah termasuk dalam bab tu? Tak termasuk. Kerana apa? Nak menyelesaikan ketidakadilan, kezaliman yang berlaku di dalam rumah tangga. Ketika itu hukumnya harus. Tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang sengaja mendedahkan, membuka keaiban sesama muslim. Jadi kena tengoklah ketika mana boleh, ketika mana tak boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yattabi' aurata akhihi yattabi'illahu auratahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Baihaqi dan juga Imam Ahmad, sesiapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, nescaya Allah akan membuka rahsianya pula. Ini ancaman, ini amaran daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa-siapa hak jenis perangai suka sangat duk cari salah orang, apa kata Nabi? Yattabi'illah auratahu. Allah Ta'ala sendiri akan dedah keaiban dia. Allah Ta'ala sendiri juga akan buka, akan bongkar rahsia-rahsia dia. Yang tu yang kena hati-hati tu. Pi cari salah orang, tak sedar salah diri sendiri orang perasan. Duk semut seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Hak salah orang sikit-sikit furuk khilafiyah dia nampak, hak salah dia jelas-jelas dia buat tak nampak. Ini masalah orang. Jaga. Kamu dedah keaiban orang, kamu tak sedar sebenarnya keaiban kamu sedang dijaja. Kalau tidak pun dengan perbuatan kamu jaja cerita orang tu pun dah mengaibkan diri kamu. Itu kita kena hati-hati tu. Tambah pula kalau cerita yang kita jaja tadi disambung pula oleh orang lain.
ini sunnah sayyi'ah, ini perbuatan yang jahat. Dan kalaulah diteruskan cerita-cerita fitnah, tuduhan, tuhmahan tadi, selama mana berpanjangan cerita itu, selama itulah ada sahamnya untuk pemulanya. Sebab tu kena hati-hati, jangan duk buka aib orang tak ketahuan hala. Kalau betul confirm, kalau betul kalau belum kenal pasti, kalau betul belum lagi kita dapat jelaskan dengan nyata dan zahir bukti-buktinya. Tu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata pengarang, wajib berhati-hati dalam setiap perkara. Sebab apa? Perkara yang sangat penting adalah jangan terus mempercayai. Pertama, jangan terus percaya atau menerima sesuatu berita yang disampaikan kepada kamu, baik berupa perbuatan manusia atau perkataannya yang tidak baik, kecuali kamu melihatnya sendiri dengan mata, walaupun orang yang memberitakan perkara itu ialah orang mukmin yang soleh dan tidak pernah berbohong. Satu orang mukmin soleh datang cerita dengan kita, dia tak pernah bohong. Tapi ketika kali pertama dia cerita, bukan terus kita percaya. Satu orang lelaki dia datang, dia mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayah saya ni dia sat-sat minta duit kat saya, sat-sat minta duit kat saya, sat-sat duk minta mengurangkan harta saya, dia menyusahkan saya. Nabi terus percaya ke? Tak. Nabi panggil ayah dia. Bila Nabi panggil ayah dia, Nabi panggil pada waktu yang lain. Nabi tak panggil pada waktu yang sama dengan si anak mengadu tadi. Nabi panggil si ayah. Nabi kata, wahai fulan, betulkah anak kamu mengadu kepada aku bahawa kamu menyusahkan dia dengan harta dia, kamu mengurangi rezeki dia, kamu ambil duit dia, betul ke? Si ayah tadi menangis. Dengar orang lelaki jaga, dia teriak dulu, lepas tu sekali dia kering ayak mata hasia, memang bersebak dia bagi tu orang lelaki. Dia tak macam orang perempuan sambil-sambil dia mula cakap dia berkepek dah. Orang lelaki dia satu-satu. Orang lelaki dia tak boleh banyak kerja. Orang perempuan boleh. Orang perempuan dia boleh sambil goreng ikan, dukung anak duk sangkut tang pinggang. Lepas tu lagi kalau anak tu nak bergerak sikit, dia suruh anak tu puk tang tengkok, dia basuh pinggan dia itu ni. Dia bersih sawang, dia sapu rumah, banyak kerja. Kali-kali ikan tak hangit. Orang lelaki dia pecah telur kan tu, lagi tak masuk lagi tu, dia congok bila nak masuk telur ni tak tahu. Orang lelaki dah gitu. Orang perempuan boleh sambil teriak, sambil dia balas, diungkit balik tu orang perempuan lah. Orang lelaki tak, dia teriak dulu, kering ayak mata dia, betul hang siap. Nabi kata, wahai fulan, betulkah anak kamu mengadu ke aku sekian. Si ayah ni menangis, kering air mata si ayah tadi. Dia kata, ya Rasulullah, dulu ketika anak saya masih kecil, dia tak ada kekuatan, dia tumpang rezeki saya pergi cari nafkah, saya pergi cari kerja, duit saya daripada rezeki saya besarkan dia. Ketika mana dia kecil, dia tak mampu pergi cari rezeki sendiri. Sekarang saya dah semakin tua, saya semakin lemah, semakin ajuz, semakin sakit, semakin itu, semakin ini. Masa saya ada kudrat dulu, dia tumpang rezeki saya. Sekarang saya dah tak ada daya, tak ada kudrat, apa salah saya nak tumpang rezeki dia? Nabi dengar, Nabi pula menangis. Macam mana satu orang anak boleh sebut kata ayah dia menghabis kata benda dia? Dah ayah tadi cerita-cerita, habis ayah tu cerita, Nabi pula menangis. Nabi panggil anak tadi tu. Nabi kata apa? Anta wa maluka li abik, kata Nabi. Anta wa maluka li abika, kata Nabi. Kamu dan harta benda kamu semua milik ayah kamu. Nampak tak? Ayah tak pernah kira pamper susu anak, sakit berak kencing anak, ubat anak, semua tak pernah kira. Tiba-tiba masa dia tua, nak kira, nak keluar duit RM1. Nampak tak? Sampai pergi mengadu kat Nabi, kata ayah tu menyusahkan. Tak pernah lagi satu orang mak, satu orang ayah pergi mengadu dekat ustaz, kata anak saya menyusahkan saya, pampers kena tukar, susu kena tukar. Nampak tak? Tu beza. Di ketika berlaku perbuatan tadi tu, satu, Nabi tak terus percaya walaupun yang cerita tadi sama muslim, sama mukmin dengan kita. Anak cerita, ni ayah saya gini, Nabi tak percaya terus. Nabi panggil ayah dia, Nabi siasat dulu. Begitulah juga kita. Ketika mana mari satu cerita, mari satu berita, terlebih-lebih lagi kenapa? Tabayyun ni syariat ni. Pertimbangkan, selama mana belum zahir, belum jelas, berlaku depan mata, bukan tugas kita terus nak percaya. Sebab kata pengarang, ini kerana bersangka baik terhadap kaum muslimin adalah perkara yang wajib. Bersangka baik
terhadap kaum muslimin adalah perkara yang baik. Kita dituntut untuk bersangka baik, tapi kenapa lebih banyak bersangka buruk? Kita dituntut untuk berperilaku yang baik, tapi kenapa berakhlak buruk? Maksud dah. Nampak tak? Kita jaja cerita dalam keadaan kita tak tahu. Sagi bila benda tu tak betul. Dah ni depa cerita. Depa kata aku habak aja. Habak tu pun bohong dah. Panjangkan cerita dalam keadaan tak tahu hujung pangkai pun tak betul dah. Sebab apa? Cuba tengok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Apa kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi kata cukuplah, Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban, cukuplah, memadailah ketika mana satu orang dia boleh digelar pendusta, boleh digelar penipu ketika mana ayyuhadditha bi kulli ma sami'a, dia cerita semua yang dia dengar. Yang dia dengar cerita, dengar cerita, tak tahu lagi hujung pangkai dia. Apa yang dia tahu semua dia cerita belaka. Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban. Orang macam ni dah boleh cukup untuk kita kata dia pendusta. Tu kita kena hati-hati tu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mana mensyarahkan hadis ni, Imam An-Nawawi ada buat satu kitab Al-Minhaj, syarah bagi Sahih Muslim. Sebab hadis ni hadis Sahih Muslim. Imam Nawawi siap buat satu bab khusus lagi, larangan menceritakan semua perkara yang kita dengar. Larangan menceritakan semua perkara yang kita dengar, kerana cerita boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab tu Imam Nawawi buat satu bab khusus dalam bab tu, dan sebab tu juga Nabi kata boleh digelar pendusta bagi orang yang dengar terus sampai, dengar terus panjangkan, dengar terus nak sebab luas. Dialah nak jadi orang pertama sekali yang ambil status WhatsApp. Dialah orang pertama nak buh dalam grup WhatsApp kampung, WhatsApp surau, WhatsApp apa semua. Dia orang pertama. Lah sekali bila kata kantoi kata benda tu tak betul, dia kata lah ni depa kata. Tanya balik, depa tu siapa? Punya tak mau mengaku kat tu, tak mau minta maaf, tak mau mengaku salah. Depa lah cerita, depa lah kata. Depa tu siapa? Hatta kalau boleh sebut nama pun, yang hang terus panjangkan pasal apa? Nampak tak? Ini akhlak yang tak elok. Ini benda yang kita kena buang pelan-pelan daripada diri kita. Kerana qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Kita pelan-pelan dengan penuh keamanan, kita buat elok-elok, selidik elok-elok, kaji dulu, itu datang daripada Allah. Tapi kalau mari rasa kalut, rasa kelang kelibut, belum apa-apa tergesa-gesa nak sampaikan, itu mari daripada siapa? Daripada syaitan. Sebab tu kata benda tu tak elok. Dengar cerita kata ni masjid dapat duit 5,000, tapi tak tahulah duit tu pergi mana. Tak nampak pun masuk dalam tabung, keluar masuk, dia kata. Ni jatuh kuasa balas dah ni, dia kata. Dengar daripada siapa? Duit tu keluar daripada siapa? Masuk daripada siapa? Keluar ke mana? Sabar Zat, pergi tanya elok-elok. Belum tanya jawatan kuasa masjid, dengar cerita daripada orang luar, lepas tu terus kata tak tahulah masjid aku tu. Depa kata dapat 5,000 tapi tak tahu dia buat apa. Depa peraik semua depa kot. Astagfirullahalazim. Lajunya mulut. Lah tanya rupanya untuk apa? Duit tu untuk parking je dalam tabung masjid, bukan untuk masjid. Untuk program nanti, contohlah program hari Minggu nanti, buat program dengan anak yatim ke, kem bestari solat ke, kem anak soleh ke, bukan milik masjid. Tapi nak tumpang bayar pendahuluan pasal nak buat program di masjid. Tak malu ke lepas tu? Tu kata kena sabar Zat. Kan? Tenang tadi, pelan-pelan tadi, itu datang daripada Allah. Wal ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Tergesa-gesa itu datang daripada syaitan. Sebab itulah apa jadi pun selidik dulu, kaji dulu. Macam saya kerap sebut, kalau tak ada benda baik-baik nak cakap, lebih baik tak payah cakap. Kalau tak ada benda baik-baik nak cakap, lebih baik jangan cakap. Sebab kalau kita tengok sendiri adab ketika mana kita nak bercakap, dalam adabul bahthi wal munazarah disebutkan, in kunta naqilan fa alayka bit tashih wa in kunta mudda'iyan fa alayka bid dalil. Kalaulah kamu ni sekadar tukang bawa cerita, kamu menakalkan saja, kamu nukil daripada sekian-sekian, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, lepas tu aku kata. Nak sebut gitu.
ketika mana in kunta naqilan fa alayka bitashih, kamu nak menyampaikan dengar daripada orang, fa alayka bitashih, kamu kena pastikan benda tu sahih dulu baru kamu sampai. Fa in kunta mudda'iyan, kalaulah kamu pendakwa dia, kalaulah kamu sendiri yang kata itu daripada kamu, fa alayka bidalil, maka kamu kena bawa bukti. Apa bukti dia? Apa hujahnya? Ada tak saksinya? Sebab tak boleh kita nak hukum sesuatu yang belum pasti. Ini akhlak yang tak elok, sebab takut disebabkan bibir mulut kita lah berlaku perpecahan yang awal-awal Allah Ta'ala tegur pada ayat 102 Ali Imran tu. Kita sekarang dah ayat 104. Ini kita kena hati-hati ni. Allah Ta'ala suruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tiba-tiba kita pula yang bagi pecah sesama kita dengan lisan bibir mulut kita. Tak malu ke kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila jadi sesuatu orang mula menyampah dengan kita, dia ni lidah tak boleh percaya, dia cakap mohong, kira nak melaga orang tentu baru kita malu. Bila orang dah menyampah kita, orang pulau kita, baru kita nak stop. Yang Allah Ta'ala tahu, kita tak malu. Ini masalah manusia. Sebab tu bila tahu sesuatu bukan akhlak yang baik, untuk terus kita sampaikan, lebih baik diam. Bila mana ada penguatkuasaan, ada keperluan nak tutup nak lawan kezaliman, ketika itu dah pasti, barulah kita boleh sebarkan, barulah kita boleh panjangkan. Jangan disebabkan bibir mulut kita terhenti pekerjaan seseorang. Saya dengar cerita dia ni gini-gini, dia ni gini-gini, akhirnya orang tutup, tak boleh, tak mau kerjasama dengan dia, orang pakat pulau dia dan sebagainya. Lah tengok benda tu fitnah. Tak malu ke kita? Kita boleh tutup kerja orang, tapi kena ingat, tak ada siapa makhluk boleh tutup rezeki orang. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada atas muka bumi ni tak lain tak bukan, semuanya telah direzekikan oleh Allah Subhanahu. Buat mari satu tajuk, wajib berhati-hati dalam setiap perkara. Bukan semua benda kita terus ambil bulat-bulat. Disebabkan itu juga ada teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Isra ayat 36. Tu siapa ada kitab boleh tulis. Surah Isra ayat 36. Allah Ta'ala tegur pada wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Ta'ala kata jangan kamu ikut benda hak kamu tak ada ilmu. Orang duk cerita duk jaja, kamu tak tahu, tiba-tiba kamu yang pergi sambung. Esok orang tu share saham dosa, kamu pun share dosa yang sama. Nak ke? Sebab tu kita sebut, kalau tak tahu jangan duk buat pala tahu. Ni duk buat tahu macam dia tahu semua benda. Dia duk buat tahu. Orang tahu kata dia tak tahu. Dia aja tak tahu kata orang tahu yang dia tak tahu, sampai sudah dia buat pala tahu. Orang tahu juga kata dia tak tahu. Dia aja tak tahu kata orang tahu yang dia tak tahu. Sebut berapa kali sebut tak tahu. Ini kata hati-hati orang ni laju sangat. Maka Allah Ta'ala tegur kita lama dah. Sebelum Nabi tegur, maka mari juga teguran daripada Allah, jangan kita duk pi ikut benda yang kita tak tahu. Satu hari Nabi pernah cerita dalam keadaan bersandar. Cuma bersandar Nabi banyak, bersandar dengan tekan siku, bersandar dengan sandar tulang belakang. Nabi kata kepada sahabat, ada dua. Satu Nabi sebut ala ukhbirukum, yang kedua ala unabbiukum. Nak tak aku khabarkan kepada kamu bi akbaril kabair, dosa besar di antara dosa-dosa besar. Dosa besar banyak dalam Islam, ada 76 dosa besar. Tapi mana ibu yang besar? Sahabat kata bala ya Rasulullah. Itu jawapan kan bila ditanya seni dalam dalam tata bahasa Arab. Bukan ditanya alaisa, jawab na'am. Ni orang kata tak reti, tak mengaji. Tu imam baca hujung surah At-Tin. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Tiba-tiba jawab na'am. Sudah. Kita jawab apa? Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bismillah. Bahkan kami nak ya Rasulullah. Apa dia? Maka Nabi pun kata, dosa pertama antara semua dosa besar, Nabi kata al-isyraku billah. Syirik kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi cerita keadaan sandar lagi. Yang kedua kata Nabi wa uququl walidain. Dosa derhaka pada mak ayah, masih bersandar lagi. Tiba-tiba masa nak mari dosa yang ketiga, wa jalasa wa kana muttaqian. Nabi tegak tulang belakang, padahal sebelum tu Nabi bersandar. Tegak tulang belakang. Nabi kata apa? Dosa ketiga
ala Nabi kata apa? Qauluz zur. Dalam riwayat kedua syahadatuz zur. Nabi sebut banyak kali. Kalau riwayat yang kata qauluz zur, Nabi kata qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur. Kalau riwayat yang kata syahadatuz zur, Nabi kata syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, sampai sahabat kata hatta qulna laitahu sakat. Kami harap Nabi diam, kami harap Nabi sengap sekarang. Bukan pasal rimah dengan Nabi sebut banyak kali, tapi pasal tak mau memenatkan Nabi. Cerita Nabi duk cerita sampai nampak macam Nabi ni penat. Kami harap apa? Hatta qulna laitahu sakat. Sahabat kata kami harap Nabi diam sekarang. Nabi sebut dosa syirik, Nabi masih sandar. Nabi sebut dosa derhaka, Nabi masih sandar. Sebab yang tu semua orang tahu. Takut nak buat kesyirikan, takut nak derhaka pada mak ayah. Tapi mari dosa ketiga ini, dosa yang paling banyak dibuat oleh umat Nabi tapi dipandang rendah oleh umat. Apa dia? Dosa buat penyaksian palsu, duk saling jatuh menjatuhkan sesama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang buat ni. Antara dosa yang paling banyak dibuat oleh umat Nabi selepas syirik, selepas derhaka, dosa menjatuhkan sesama sendiri walaupun terpaksa dibuat penyaksian palsu. Dijaja cerita yang tak betul semata-mata untuk mengajak orang lain memusuhi musuh kita. Kita tak suka ke orang tu, kita nak orang lain pun tak suka ke dia. Jangan ada baiknya dia. Ini perangai antara yang paling banyak dosa ini dibuat oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa sedangkan seruan daripada Allah supaya kita ni jangan berpecah belah. Sebab itulah mari tajuk yang seterusnya, larangan berpecah belah dan berselisih, dan juga disebutkan siapakah golongan yang selamat. Nabi cerita Yahudi berpecah kepada 71 golongan, Nasrani berpecah kepada 72 golongan, adapun umat Nabi berpecah kepada 73 golongan, dan yang selamat hanya pada satu golongan, ma'ana alaihi wa ashabi. Di situ kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Yang penting apa saja yang kita dengar, kita ambil teguran daripada Nabi, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang digelar pendusta bila mana dia sebut bi kulli ma sami'a, dia sebut belaka apa yang dia dengar. Lebih baik kita confirmkan dulu baru kita bagi tanbih, bagi peringatan kepada orang. Kalau tak pasti jangan kongsi. Kalau tak ada benda baik-baik nak cakap, lebih baik jangan cakap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Panjang umur, nanti sambung muka surat yang ke-18 insya-Allah. Cuma sebelum kita tutup, saya nak ajak ayah-ayah, ibu-ibu, tadi saya tengah jadi pengawal periksa tauliah negeri Perak. Esok pun masih ada lagi tauliah mengajar